tengah. Naik ke Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Abdul Rahman bin Auf akan membuat persembahan bertemakan daripada surah Al-As. Surah Al-As ialah surah yang ke-103, menegaskan bahawa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kesimpulannya, surah Al-As mendidik manusia untuk menjadi individu yang beriman dan berjiwa sosial yang mengajak kepada kebaikan. Marilah kita bersama-sama dengan ini menonton klip video yang telah disediakan. Semoga bermanfaat. Dia yang Allah cintai, seperti membuang duri dari jalan. Ini bahaya. Baik anak alihkan pelepah kelapa ini ke tempat lain supaya dia kepala laku di jalan raya. Selain membuang barang yang menghalang lalu lintas, sedekah yang seterusnya ialah menunjukkan maaf kepada orang yang berkata, sama-sama depankan sekolah belajar tempat itu. Dua kita dari sini, tempatnya sebelah kiri. Seterusnya, membantu di majlis-majlis kemasyarakatan juga sedekah yang boleh dilakukan seperti malapadaran. Tak apa, Pakcik rehat dahulu. Biar saya yang kacau ulangan ini. Masih anak muda, Pakcik tak harap. Sebenarnya dengan itu, hadirkan diri ke masjid untuk memarakan rumah Allah itu merupakan sedekah, tetapi ramai orang lain yang betul. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tiada gunanya. Beruntunglah bagi mereka yang mendapat keberkatannya. Akhir sekali, tidak mengambil waktu uang kecil saat berjual beli dengan peniaga kecil yang hidup susah. Tak mengapa, duit pasti ini saya sedekahkan kepada Pakcik. Terima kasih nak, semoga mendapat keberkatannya. Ingat ya kawan-kawan, semua perkara yang dikongsikan merupakan sedekah. Ramai orang hanya mengejar sedekah pada bulan Ramadan sahaja. Masa sentiasa bergerak. Kenapa kita tidak mengisi setiap masa dengan kebaikan? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis-sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan dengan kebenaran serta berpesan dengan kesabaran. Ia terus berputar menelan usia tanpa sedar. Sesungguhnya manusia itu di dalam bumi jika tak diisi amal yang suci. Ayat kita isapi bersama kejar bekalan untuk hari muka agar selamat di sana nanti. Raih redha Allah yang hakiki. Raih redha Allah yang hakiki. Yang terus berputar menelan usia tanpa sedar. Sesungguhnya manusia itu di dalam rugi jika tak diisi amal yang suci. Ayat kita isapi bersama kejar bekalan untuk hari muka agar selamat di sana nanti. Raih redha Allah yang hakiki. Raih redha Allah yang hakiki. Berputar menelan usia tanpa sedar. Sesungguhnya manusia itu di dalam rugi jika tak diisi amal yang suci. Ayat kita isapi bersama kejar bekalan untuk hari muka agar selamat di sana nanti. Raih redha Allah yang hakiki. Raih redha Allah yang hakiki. Terima kasih.
berputar menelan usia tanpa sedar. Sesungguhnya manusia itu di dalam rugi jika tak diisi amal yang suci. Ayo kita resapi bersama, kejar bekal untuk hari muka, agar selamat di sana nanti raih redha Allah yang hakiki, raih redha Allah yang hakiki. Terus berputar menelan usia tanpa sedar. Sesungguhnya manusia itu di dalam rugi jika tak diisi amal yang suci. Ayo kita resapi bersama, kejar bekal untuk hari muka, agar selamat di sana nanti raih redha Allah yang hakiki, raih redha Allah yang hakiki. Demi masa yang terus berputar, sesungguhnya manusia itu di dalam rugi. Ayo kita isafi bersama. Selesai sudah persembahan kami. Sekian, terima kasih.